Saingan Piala Negara-Negara KAFA 2025 yang bakal berlangsung dari 26 Ogos hingga 9 September ini nyata hadir dengan cabaran besar buat pengendali Harimau Malaya, Peter Klamowski. Apa yang membimbangkan, kejohanan ini berlangsung di luar kalender rasmi FIFA yang hanya bermula pada 1 hingga 9 September. Situasi ini mungkin menyukarkan pasukan negara untuk mendapatkan khidmat penuh pemain berdarah warisan yang kini beraksi di luar negara. Antara pemain yang kini menjadi perhatian termasuk Facundo Garcés, Imano Machuca, Rodrigo Holgado, João Feguarido dan Gabriel Palmeiro semuanya masih terikat dengan klub luar negara. Tidak ketinggalan juga Andrick dos Santos di Ho Chi Minh City serta Dion Kool yang kini beraksi dalam saingan Liga Jepun. Ketidakhadiran mereka bukan sahaja memberi tekanan kepada Klamowski, malah menimbulkan persoalan besar. Mampukah permain tempatan dan kacukan dalam Liga Malaysia mengisi kekosongan yang ditinggalkan? Mengulas perkara ini, pemerhati bola sepak tanah air Datuk Dr. Pekan Ramli menyifatkan ia sebagai satu peluang keemasan buat pemain tempatan dan kacukan sedia ada membuktikan kemampuan sebenar mereka. Kata beliau, kita tidak mahu skuad negara dilihat hebat hanya kerana kehadiran pemain luar. Pemain tempatan dan kacukan lama perlu bangkit dan buktikan mereka juga boleh diharap ketika negara memerlukan. Ini turut merujuk kepada prestasi cemerlang skuad Harimau Malaya yang sebelum ini menewaskan Vietnam 4-0. Satu pencapaian yang jelas membuktikan potensi sebenar anak tempatan. Dalam perkembangan lain, skuad kebangsaan dijangka dapat menyenaraikan barisan terbaik dari saingan Liga Malaysia hasil kerjasama erat Liga Bola Sepak Malaysia, MFL. Walaupun saingan Liga hanya bermula pada 8 Ogos, MFL telah mengesahkan bahawa Liga Malaysia akan direhatkan sepanjang kejohanan KAFA bagi memberi laluan kepada skuad negara. Pemangku Ketua Pegawai Eksekutif MFL, Muhammad Shazli, turut menjelaskan bahawa keutamaan diberikan kepada pasukan kebangsaan dan tiada perlawanan liga akan berlangsung sepanjang tempoh kejohanan. Dengan ruang ini, Klamowski kini punya peluang untuk membina skuad mantap, gabungan bakat tempatan, kacukan dan pemain berpengalaman dalam Liga Malaysia demi membawa cabaran terbaik di pentas Asia Tengah. Cabaran tetap ada, tapi inilah masanya Harimau Malaya membuktikan mereka bukan hanya bergantung pada pemain warisan luar negara, tetapi juga kekuatan sebenar dari tanah air sendiri.